Assalamualaikum, nama aku Sakinah, bukan nama sebenar. Aku seorang pejabat awam yang terlibat dalam rasuah oleh disebabkan terdapat peluang di depan mata. Aku dahulunya ingat dengan mendapatkan wang yang haram ini, aku dapat membahagikan keluarga aku. Aku dapat beli segala yang aku mahu. Dan aku dapat memiliki segala kemewahan ini. Namun, itu adalah sementara dan sekarang aku telah menerima balasannya. Perkara yang paling kecil yang aku telah buat kepada ahli keluarga aku ialah menconteng arang di muka sendiri. Semua pasal rasuah.